Hai, Assalamualaikum and selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Nothing, ting ting ting. Hai guys. Hai guys, so selamat pagi. Hari ini aku rasa aku nak buat vlog sebab hari ni aku nak pergi bawa aku punya kucing-kucing aku vaksin dekat klinik. So this is the first time aku punya kucing aku nak vaksin sebab umur diorang dah 3 bulan ke atas. Jadi aku nak orang kata vaksin diorang lah supaya diorang ni sihat. So by the way, alang-alang aku nak pergi vaksin tu, aku nak vlogkan lah sebab aku dah lama tak buat vlog So aku harap korang semua stay tune. So mari kita pergi makan dulu kucing kita. Kita bagi makan diorang dulu supaya diorang kenyang untuk pergi ke klinik. Supaya diorang tak stres lah. Jom pergi makan dulu. Hello, morning. Dah, mai. So kita akan buka dulu. Kita akan kasih diorang makan dulu lah sebelum kita nak bawa dia pergi vaksin. So makanan ni aku letak dekat atas ni. Okay, so pagi ni saya akan kasih diorang ni bad food dulu pagi sebabnya apa ni? Supaya diorang kenyang. Kalau diorang makan makanan dia ni diorang macam tak kenyang sangat. So aku bagi bad food dulu untuk diorang. Lepas kita on the way pergi. Weh, ni makanan ni aku beli dekat TikTok je weh. 100 pieces dengan harga yang sangat murah. Atish, mana? Ini antara makanan favourite Atish dengan Opet. Okay, sekarang ni Atish dah cukup, dah makan. So, kita bagi dekat Opet pula Atish dah, pergi. Opet, sabar. Tepi sikit. Jangan, awak dah makan. A few moments later. So, alang-alang kita nak bawa dia pergi sana kan. Jadi kita letaklah dia orang dekat dalam ni. Macam tu. Okay, so si Atish duduk dalam ni. Muat ke kalau tak ada orang 2 ekor? Ke tak muat? Macam muat untuk seekor je kan? Kita tengah letak 2 ekor. Duduk dalam ni. Masuk. Muat lah. So letak je 2 orang ni. 2 ekor dalam ni. Macam ni. Okay, by the way, apa ni? Kita akan bawa lah diorang. So aku letak diorang kat dalam ni. Muat lah 2 ekor kan. So kita akan pergi tau. Okay. Kita letak diorang dalam ni. Opet, Atish. Makan apa? Rasa nak buat apa kali? Maksudnya? Sebab vaksin biasa kali bawah pada nebule kita buat 3 kali. 2 kali. Kalau nebule kat atas kita buat 2 kali lah. Jadi kita bagi tarik seterusnya dah. Boleh. Nebula sekali. 3 bulan sekali. Ya, betul kau sabar muka dia sikit nak 3 kali lah. Ini di show hair. This pasal ke? Kena hati. Kena hati pasal. Tak ada biar kucing lain lagi ke mah? Mereka ni lah. Okey lah, tak ada bal ke apa. Dok, molek. Ada waktu pada mai tanah Sebab kita pergi atas rumah. Ni tak pakai tak tahu. Dah, nak suap ayah cing. Tempoh lah. Kita dah vaksin dah. Boleh tengok ni. Wah, panas ya Allah. Tak penat tau. Cumanya dekat Kelantan ni dia panas. So that kita jadi penat. So aku dah pergi vaksin aku punya Opet dengan Atish. Aku letak diorang dekat dalam beg ni lah sebab diorang kecil lagi. So that diorang dapat apa? Dapat duduk sekali. Sekejap, by the way panas gila. Aku nak buka aku punya aircon sekejap. Aku buka diorang. Opet, Atish. Hai. Dah keluar. Opet dah first vaksin. Atish pun dah first vaksin. Aku punya abik kucing ni kan macam berbaloi jugalah.
So dia ada kegunaan. Okay, so masa pergi vaksin tadi, oh my god, abuk. Bagi buku ni lah, iaitu buku OPEC dengan Otish. So that buku ni, okay, kalau macam ni nama Otish kan. Kalau nampakkan nama Otish. So atas nama mak aku, Otish ni jantan. So ni lah dia punya rekod-rekod dia dalam ni lah. Pasal kucing, kutu apa semua ada kan dalam ni kan. So dia baru first vaksin. Begitu juga dengan si OPEC. Ni buku OPEC. Sama juga, dia pun first vaksin. Jadi diorang ni kita kena pergi vaksin bulan depan pula. Tarikh diorang dah bagi kat sini, dia dah state kat sini. And then seperti yang doktor tu cakap juga, biasanya kalau kita lepas vaksin kucing, kalau kucing tu macam imunisasi dia tak kuat sangat, dia akan demam lah. So itu efek dia lah kan. So that dia bagi siap-siap ni lah ubat sesama dan juga ubat demam. So kita akan bagi sekali dengan pecah gari. Inilah wajah diorang. Wajah diorang selepas pergi vaksin. So diorang minum banyak gila air sebab dalam kereta tak ada panas. Dia dekat luar tak ada panas gila. Jadi aku dah bagi diorang air. Make sure air korang bagi dekat kucing korang, jangan bagi air yang tak ditapis. Korang bagilah air yang kita minum lah, air yang telah dimasak dan ditapis supaya diorang ni tak kecacingan. Kucing aku juga aku bagi ubat cacing juga tadi. Masa pergi vaksin, so bagi juga ubat cacing supaya dia tu tak ada cacing. So that diorang akan sihat lah. Macam tu. Okay, so sekarang ni aku nak bagi makan. Ni makanan ni makan sini. Aku nak bersihkan dia punya tahi lah. So aku tak sempat lagi nak bersihkan tahi dia hari ni. So aku akan buang dia dekat dalam ni. So kita akan refill dia punya pasir. So pasir ni kan saya biasanya tak letak banyak lah. Biasanya saya akan letak sikit-sikit je. Sebab kalau saya letak banyak, nanti dia punya apa? Dia punya akan lembik sebab saya guna pasir yang murah sahaja. Sepatutnya saya better beli tofu kan. Tofu is more better lah sebenarnya. Itulah. So, sekarang ni kita akan bersihkan dia punya kawasan sekeliling ni lah. Kat DIY. So masa lepas pergi vaksin kat veterina tadi, kita berhenti dekat DIY, kita beli penyapu. And I think aku nak kena basuh lah sebab aku tengok banyak gila habuk ni. Aku beli penyapu macam ni sebab senang aku nak sapu pasir-pasir ke apa-apa benda yang ada kat dalam bilik ni kan. Dan juga aku beli ni. Tak aku nak letakkan dekat humidifier aku supaya bilik ni wangi lah. Macam tu. So aku nak pergi basuh lah dulu penyapu aku ni sebab banyak gila habuk kot. Okay, so kat sini saya ada sangkar Mimi. Mimi ni adalah burung saya. So, Mimi duduk dekat dalam ni lah. So, dekat bahagian sini, Mimi makanan dah ada cuma air kita nak kena tukar. Okay, so sebab air Mimi dah kotor, jadi aku akan tukar air dia. So, ni lah sangkar Mimi. Sangkar Mimi 2 tingkat tau. 1 dengan 2. Ni aku beli dekat Shopee saja. So, kalau korang berkenan dengan sangkar macam ni, korang boleh belilah kat Shopee. Sebab bagi aku rasa macam comel lah. Cantik. Dan kalau kita nak buang tahi dia, just kita tarik dekat bawah macam ni. Gitu. Simple kan? Inilah muka-muka lepas kena vaksin. Kesian kamu kena vaksin kan? Kan kena vaksin ni yang. Yang OPEC. Ni nama dia OPEC tau. OPEC ni betina. Yang ni Otish. Otish. Kena vaksin je. Kesian dia. By the way guys, aku rasa sampai situ sajalah vlog pada hari ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. And jangan lupa untuk komen. Bye bye.